Okay, assignment seterusnya ini macam mana nak buat ni, apa nama, transfer itu apa, itu beer daripada different location ke location sini kan. Itu assignment tu kan. Assignment tu kan, kita panggil apa itu assignment, delivery store transfer ke apa kan, store transfer kan. Aku tak tahu nak cakap apa kan. Tapi apa-apa hal sebelum kau initiate assignment tu kan, kau kena kaji dulu. Okey, dia betul, dia memang satu brand kan, tapi kita tak tahu stakeholder kedai tu siapa kan. Stakeholder sama ada kedai tu dia ada group company ke kan, atau dia ada apa itu area managers tu ke kan. Kita enggak tahu kan siapa nak approve kan. Antara store manager dengan store manager confirm dia boleh kau team kan. Tapi yang atasnya dia punya tu area manager tu siapa kan. Itu aku enggak mahu jawab lah kan, sebab aku tak pernah jawab itu persoalan-persoalan itu kan. Yang aku tahu itu assignment tu beer tu, itu set of beer tu, macam mana nak supply ke situ kan. Okay, daripada source of apa ni, tak payahlah libat apa ni authorized supply chain gitu kan. Ini masalah antara store transfer ni kan. Ada certain store dia offer reasonable price lah kan, tapi bila sampai store lain dia dah harga dia dah markup kan. Of course lah dia markup kan. Kau tengoklah dia punya dari segi dia sewa kedai gitu kan. Lepas tu itu lampu bab tu kan, itu bab yang dipasang tu bukanlah bab local made tu, itu especially import tu. Aku yakin kalau dia tak bab Philips kan, macam kau tak pernah dengar kan bab Philips tu kan, dia pasang lampu kan, itu terang tu. Lagi itu equipment apa, CCTV apa, nak sedapkan cerita bapak dia punya cerita kan. Kita tak tahu lah kan. Tapi assignment tu supply chain antara store kan. Kalau different retail store boleh bagi quotation pada store yang kita target tu, harga reasonable ke, boleh supply ke. Kau tengoklah siapa area manager nanti approve kan. Boleh ke buat supply chain macam tu tanpa melibatkan direct connection dengan apa nama ni, authorized reseller ke kan, authorized distributor kan. Sebab kau tahulah kedai-kedai macam tu kan, dia punya apa nama, dia punya customer kejap macam biskut kan, kejap ada, kejap time overseas ni kejap ada, kejap tak ada kan. Kau faham sendiri lah kan. Itu assignment tu.